kreativiti dan kemahiran yang cikgu adalah. Baik, seterusnya untuk puppet animation. Okey, puppet animation ni kalau cikgu mudah, dan untuk video saya sebelum ni pun saya gunakan puppet animation lah, saya gunakan patung. Ni berdasarkan pengalaman saya yang mana kalau sebelum ni untuk tahun lepas, SKA tahun lepas menggunakan tema hikayat futuristik dan tim saya memilih tajuk hikayat bawang putih bawang merah, dan saya gunakan patung untuk bawang putih, bawang merah, ibu tiri. Selain pada tu ada juga robot dan elemen-elemen lain lah, watak-watak yang mendukung elemen futuristik. Untuk yang ni bagi saya mudah, tetapi perlu ada pengeluaran kos yang lebih sedikit lah. Okay? Jadi kena belilah, beli patung, beli robot, beli apa-apa yang menyokong tema kita tu. Okay cikgu? Baik, seterusnya untuk objek animation. Okay, yang ni cikgu boleh gunakan objek harian macam pensel, buku. Yang ni saya ada gunakan untuk intro. Kalau nanti cikgu tengok, saya akan tunjuk lepas ni video daripada sekolah saya akan tunjuk intro. Jadi untuk intro tu saya ada gunakan beberapa elemen harian lagi. Saya gunakan kain untuk membuka, untuk intro saya punya video, buka, tunjukkan tajuk. Okay, tu saya gunakan objek yang ada sekitar lah. Okay, seterusnya Lego. Yang ni Lego cikgu boleh tengok nanti pada video yang dihasilkan oleh sekolah rakan saya, Cikgu Zura dari SK Macang 2. Okay, beliau menggunakan logo untuk video stop motion ni. Okay. Yang keempat, yang ni cut out animation. Cut out animation ni guna kertas. Jadi sama ada cikgu nak lukis di atas kertas, gunting dan gerakkannya sebagai objek untuk stop motion, atau cikgu nak cetak terus, cetak terus gambar, kemudian gunting dan gerakkannya, atau satu lagi kaedah, cikgu boleh menggunakan teknik macam origami, iaitu melipat-lipat kertas tu. Okey, nanti cikgu akan tengoklah video untuk setiap penggunaan jenis-jenis stop motion ni nanti. Okey, seterusnya cikgu kita sama-sama tengoklah contoh-contoh yang menggunakan jenis yang saya cakap tadi untuk 4 jenis tu. Yang pertama plasticine. Okey, dia guna kaedah claymation. Okey. So ni cikgu rasa, cikgu dan anak-anak murid rasa dah pernah biasa dah tengok dah kat sini kan. Jadi ini menggunakan kaedah slow motion, iaitu plasticine. Ini saya cakap kalau cikgu rajin, cikgu kreatif, pandai gunakan plasticine, cikgu boleh gunakan. Okey, tengok ya, dia pastikan menggunakan dulu bahagian kaki, pada badan, dan cantumkan menjadi plasticine. Tapi kalau kita sebut okay, kita akan tengok kaedah yang kedua, object animation. Okay, kita fokus pada Lego lah. Tapi kan dalam video ni dia tak fokus pada, bukan setakat Lego, cuma wataknya menggunakan Lego. Cikgu boleh include lagi objek-objek lain seperti kereta mainan, pokok-pokok hiasan dan sebagainya. Itu mungkin kalau ada cikgu ada replika rumah, kemudian cikgu boleh letakkan sebagai background dalam video cikgu tu. Okey, cikgu seterusnya untuk cut out animation yang menggunakan kertas. Okey, di sini dalam video ni dia ada guna kaedah gunting dan gerakkan, iaitu dia lukis dulu gambar awal, mungkin koyakkan dulu kertas warna biru untuk dijadikan gambar laut dan gerakkannya. Kalau untuk kapal tu, kita boleh gunakan kaedah macam saya cakap tadi lah, untuk origami. Kita lipat-lipat kertas tu membentuk objek, ataupun boleh kalau kita nak buat lipat-lipat jadi robot ke apa boleh. Okay, ni untuk cut out. Okay, penggunaan kertas. Okay, cikgu, boleh faham ya? Dan kita ada satu lagi. Untuk kaedah puppet animation. Ni patung. Jadi yang ni memang mudah. Sebab kita dah ada dah objek tu. Kita cuma perlu gerakkannya.
kan cikgu gerakkan sedikit. Gerak sikit ambil gambar, gerak sikit ambil gambar. Kalau tengok video ni rasa dia memakan hampir ribu-ribu keping gambar lah. Dapatkan satu video pendek ni. Okay. Teruskan dengan slide seterusnya. Baik, peralatan asas dalam menghasilkan video stop motion. Yang pertama dan penting dan wajib ada dalam penghasilan ni adalah telefon atau kamera. Tak ada telefon, tak ada kamera, nak okey, jadi pastikan ada telefon, kamera untuk cikgu rekod, rakam, ambil gambar watak objek-objek dalam video cikgu guna. Dan yang kedua, yang juga pentingnya adalah tripod. Perlu ada tripod. Cikgu tak digalakkan menggambar ataupun buat video menggunakan tangan. Maknanya pegang telefon tu dengan tangan. Tak boleh cikgu. Bukan tak boleh, tapi ini akan menghasilkan video yang bergegar. Dan perjalanan cerita cikgu tak smooth. Watak-watak akan bergerak dengan keadaan kasar. Okay, jadi pastikan cikgu menggunakan tripod yang sesuai. Okay. Dan yang ketiga adalah lampu, yang mana pencahayaan tu penting dalam penghasilan video tu. Pastikan ianya konsisten, yang mana lampu tu nanti tak terlalu gelap, yang asalkan watak tu dapat dilihat dengan jelas. Okay cikgu, dan yang keempat, ini juga penting cikgu, iaitu aplikasi. Jadi pastikan cikgu download dulu ya aplikasi stop motion pada telefon cikgu. Nanti bila dah download aplikasi stop motion ni, secara tak langsung cikgu akan belajar. Sebab nanti bila cikgu buka je aplikasi tu, dia akan ada paparan yang cikgu perlu ambil gambar, tekan butang, gerak sikit, ambil gambar, tekan butang dan lakukannya secara berulang-ulang. Okey, jadi kita tengok ya cikgu langkah-langkah dalam penghasilan stop motion. Saya cakap berkenaan dengan masak dalam menggunakan kamera. Yang mana ada yang video sebelum ni dia nampak sedikit bergegar, tak stabil, perjalanan cerita tak semua disebabkan cikgu pegang tadi itu dengan tangan. Okay, jadi jangan guna tangan. Okay, guna supaya semua gambar ada dalam sudut yang sama. Jelas cikgu? Okey. Saya cerita pengalaman dulu lah. Kalau saya dulu nak hasilkan ni, saya tak letak saya punya watak-watak tripod. Kamera saya tak letaknya di atas meja. Saya punya saya letak di lantai. Jadi tiap kali murid saya nak buat video, dia orang akan meniarap. Jadi semua background, semua yang ada untuk masukkan dalam video tu semua kami letakkan di lantai. Sebab kadang-kadang cikgu, kalau kita salah guna tempat, contoh meja. Contoh kita guna meja kecil, meja tu macam tak sesuai, dia tak muat dengan kita punya objek-objek nak letak tu. Jadi bila dah gerakkan tu, nak pindahkan lah, jadi ambil masa membazir. Okay, cikgu, sebab tu saya lebih suka menggunakan lantai saja. Saya letak di lantai, okey, meniarap. Okay, so satu lagi boleh elakkan, kadang bila kita bangun, kita belanggar dengan meja, kita punya kamera tu bergerak ubah sedikit posisi. Dan mungkin kalau ada objek-objek lain atau watak macam robot atau patung akan tumbang. Jadi waktu saya lebih suka gunakannya di lantai. Itulah tu pengalaman saya lah, itu cara saya guna. Dan seterusnya untuk cahaya, macam saya cakap tadi lah, pastikan video cikgu tu, watak-watak yang ada dalam video dapat dilihat jelas. Cahayanya tidak terang, tidak terlalu gelap. Okay, jadi cikgu pastikanlah cikgu menggunakan lampu yang terkawal dan tingkap ditutup. Ini penting cikgu, tambah-tambah kalau cikgu menggunakan iaitu kertas tadi. Sebab kertas tu ringan cikgu. Kalau cikgu buat tu contoh di tepi tingkap tutup, lalu dia boleh merosakkan posisi ataupun watak-watak. Dan langsung cikgu punya video tu tak semua. Baik, seterusnya saya harap setakat ni cikgu jelas dan faham ya. Okey, inilah kita sama-sama tengok langkah
dalam penghasilan stop motion. Okey, yang pertama, kena buat dulu storyboard ringkas. Storyboard ni bebas cikgu, sama ada cikgu nak buat 4 petak ke, 6 petak, nak guna pensel, tulis tangan atau nak guna komputer. Kalau tahun lepas, kami yang mana peserta tu diwajibkan hantar sekali storyboard. Kalau saya dulu pun saya buat dengan pensel je. Saya minta buat kotak, lukis dan tulis 1-2 ayat cukup. Kenapa perlu buat storyboard? Sebab kita nak perjalanan cerita kita tu mengikut flow dan tidak membuat penonton atau perjalanan cerita ni membuatkan kita yang melihat ni confused, keliru. Itulah. Jadi kalau tahun lepas memang storyboard ni menyumbang kepada 5 markah, tak silap saya. Jadi untuk tahun ni tetap tidak ada markah untuk buat, tak perlu hantar. Tetapi cikgu kena buat storyboard. Cikgu sebab kalau dengan storyboard ni kita tahulah kita nak buat cerita apa, bagaimana perjalanan ceritanya, siapa wataknya dan lain-lain. Jadi bahagian ni cikgu kena buat juga walaupun tak perlu dihantar, walaupun tak ada markah, sebab ia menyumbang kepada jalan cerita, yang mana jalan cerita tu menyumbang kepada 20 markah cikgu. Jadi jadi tak ada dah 20 markah tu, sebab pentingnya storyboard menyumbang pada yang baru. Baik, itu saja yang kedua. Yang kedua adalah setting. Macam saya cakap tadi lah, kalau di sini dia kata sediakan latar tempat seperti bilik kecil, meja atau pemandangan mini. Kalau macam saya punya setting di lantai yang tak ada karpet lah cikgu. Saya dulu buat dalam bilik saya. Jadi terletak, kalau nak sambung besok pun dia masih tak ada keadaan elok lagi di lantai. Di meja, kadang terbalik, datang esok terbalik ke apa, terlanggar meja ke, ataupun ruang tidak cukup untuk meja tu. Jadi itu cara saya letakkan di lantai. Dan pastikan pencahayaan cukup. Pertama, kalau cikgu menggunakan bilik yang bertutup semua pintu, langsir, tingkap, jadi pastikan pencahayaan tu cukup cikgu. Dan yang penting cikgu, pastikan tempat cikgu buat tu adalah bukan di kawasan yang bising. Sebab ini boleh mengganggu fokus. Walaupun kita tak masukkan lagi suara semasa kita buat tu, tapi kadang-kadang boleh mengganggu juga, sebab sambil kita buat tu kita pun nak tahu apa yang kita nak cakap nanti. Okey cikgu? Baik, yang ketiga adalah reka bentuk watak. Macam tadilah cikgu nak reka bentuk watak tu macam mana, nak guna tanah liat ke, cikgu nak guna kertas ke, nak guna patung, apa saja mengikut kreativiti cikgu. Reka bentuk tu cikgu boleh tengok pada video yang kita paparkan tadi lah. Seterusnya adalah yang keempat, persediaan kamera. Penting ya cikgu, kamera penting, sangat-sangat penting untuk diletakkan pada tripod. Kita tak nak kamera kita tu nanti bergerak. Bila bergerak dia akan mengubah posisi watak, mengubah sudut yang kita nak masukkan dalam video, dan seterusnya mengganggu kita punya aspek kedua tadi, sinematografi, video yang kedua yang turut menyumbang kepada 20 markah cikgu. Sebabnya stop motion ni penting cikgu, supaya gambar tu duduk di satu sudut yang sama. Untuk scene tu di tangga, jadi kamera perlu statik pada kedudukan yang sama, cuma wataknya saja yang berubah. Cikgu, itulah stop motion, watak tu yang bergerak. Kecuali cikgu nak pindah kepada situasi yang lain, di dalam rumah pula ke, masa tu yang tu baru cikgu gerakkan. Ini cikgu boleh refer pada storyboard yang cikgu buat tadi lah. Contoh gambar pertama, introduction. Gambar yang kedua, dalam rumah. Gambar yang ketiga di padang. Gambar yang keempat seterusnya sampailah ending. Untuk yang kelima, langkahnya adalah frame rate. Frame rate untuk animasi ni biasanya menggunakan 24 gambar untuk satu saat. Jadi kalau semakin banyak gambar tu diambil, semakin lancarlah pergerakan animasi cikgu. Jangan ambil gambar sikit. Jadi tak. InsyaAllah nanti kita akan share slide ni. So nanti untuk frame rate nanti cikgu bila dah download aplikasi stop motion tu, cikgu boleh cuba buat. Cikgu cuba cuba buat dulu contoh berapa gambar menunjukkan stop motion cikgu secara smooth, bukan daripada atas, contoh daripada bawah
satu ambil gambar, tengah, satu ambil gambar, atas, satu ambil gambar. Bila bergerak dia akan tak cantik. Jadi ambil gambar tangan cikgu, gerak sikit ambil gambar, gerak sikit ambil gambar, gerak sikit ambil gambar, gerak sikit. Sampailah mungkin beratus-ratus cikgu atau mungkin sampai mencapai beribu untuk hasilkan satu video cikgu. Okey, makin banyak gambar semakin cantiklah pergerakan animasi cikgu. Baik, seterusnya okey, ini dah saya cakap tadi iaitu kuasa kadar bingkai atau frame rate tadi. Semakin banyak gambar diambil, semakin lancar pergerakan animasi tu. Jadi cikgu boleh tengoklah antara perbezaan gambar pertama dengan kedua. Sedikit gambar akan menunjukkan pergerakan tu kaku. Kalau banyak gambar, pergerakan tu akan nampak lebih lancar. Baik, seterusnya langkah yang terakhir iaitu editing. Ini yang terakhir sekali, bila semua gambar tu dah dimasukkan dalam stop motion, cikgu cuba play balik. Okey, play balik tengok. Okey ke tak? Bila dah okey, cikgu boleh masukkan dalam mana-mana aplikasi untuk penyuntingan video lah. Contoh CapCut ke, Canva ke. Yang mana masa ni cikgu boleh masukkan lah suara cikgu, nak masukkan elemen-elemen lain, music, soundtrack, okey, ada kesan bunyi untuk jadikan animasi tu lebih menarik. Okey, masa ni lah cikgu boleh buat semua tu. But, okey, cikgu satu yang jangan cikgu tinggal bila dah berada di bahagian editing ni, yang ni menyumbang kepada markah cikgu, jangan lupa untuk masukkan kredit dan BTS, okey, di akhir video cikgu tadi. Okey, BTS dan kredit perlu dimasukkan di bahagian akhir video stop motion cikgu. Baik, okey, seterusnya kita ke slide. Okey, ni asas untuk stop motion. Kita tengok sepintas dulu. Stop motion animation is an amazing technique. You can do Kalau nak belajar, boleh gunakan papan like giving life to objects. tengok kedudukan. Nak ubah Creating your own animation with the Stop Motion Studio app is super simple. Open the app, create a project, place your object, tap the camera icon, and start taking pictures while moving your object tiny bit. Boleh share apa kita akan share nanti. In this example, we're going to make this flamingo turn around. Okey, tengok dia akan ambil gambar sedikit, We will pusing take sedikit, around ambil 4 gambar. meters. Okey, gerakkan Stop motion sikit. is a Dia slow punya process. target dia nak buat pusing. And keep moving your janganlah object pusing buat only sangat. small. Sikit gerak, ambil gambar. Gerak sikit, ambil gambar. Gerak sikit, ambil gambar. Kemudian kita akan tengok hasilnya. Adakah ianya semua pecah atau kita banyak all the way around. We click on the play button and the flamingo like move by itself. That's the magic of animation. Kita ke slide berikutnya. Okey, ini yang ditunggu tadi ada tu. Okey, ni saya akan share hasil daripada kami bertiga. Kita ada 3 video. Yang pertama, video hikayat Bawang Putih Bawang Merah daripada tim sekolah saya, SK Dewan Besar, untuk penyertaan tahun lepas menggunakan tema hikayat futuristik di mana saya memilih tajuk Putih Bawang Merah. Dan alhamdulillah kumpulan kami berjaya mendapat Johan Negeri Kelantan dan Sagu Hati di peringkat kebangsaan. Boleh tak dimana tajuk yang ini? Okey, kemudian kita akan tengok juga nanti video yang kedua adalah dari kumpulan Cikgu Zura yang mendapat tempat kedua. Tempat kedua di Negeri Kelantan untuk stop motion. Untuk video Cikgu Zura ni dia guna Lego. Okey cikgu, kalau saya guna patung, Cikgu Zura guna Lego. Okay, kemudian yang ketiga saya akan share juga video daripada rakan saya, Cikgu Fang. Cikgu Fang ni bukan di bawah DSTA stop motion, tetapi ada di bawah penganjuran Gunpla Challenge untuk video stop motion dan telah dapat tempat ketiga di peringkat kebangsaan. Okey, jadi cikgu sama-sama kita tengok.
Tersusun kisah, satu cerita, kisah satu cerita yang satu hidup di dera siksa ibu dan kakak tirinya. Mak, ayah, kenapa tinggalkan Putih? Putih rindu mak dan ayah. Selepas menyiapkan Ini tugasnya, adalah untuk scene Putih keluar menuju ke sungai. pula. Di situlah dia selalu melepaskan kesedihannya. Dia terubat tak kala memberi makan kepada seekor ikan kalo yang tinggal di sungai itu. Oleh disedari, gerak-gerinya sedang diintik oleh ibu dan kakak tirinya. Video stop motion Kaloi, oh Kaloi, aku ada bawakan nasi untuk kau. Merah, ayo kita tolak bawang putih ke sungai. Budak ni suka menyelesaikan aku. Okey, sebelum Buah putih telah ditolak oleh bawang merah dan tirinya ke dalam sungai. Dia menjerit elemen minta ini tolong. adalah di bawah laut. Mereka hanya ketawa melihat dia yang terkapai-kapai tenggelam timbul di arus sungai. Kita masuk ke Bawang putih akhirnya hanyut dan tenggelam di dasar timbul sungai. ni tak elemen futuristik. Ni, Yang belakang tu Kamu sekarang berada di dia yang dalam air. menggunakan Ini kertas adalah yang aku. pada Antara aquarium. 5050. yang Kamu lepas ditolak oleh saudara tim. saya telah apa? Buih untuk kita nampak apa. Okey, ni daripada Cik Zuhra. Gunakan dan itu. Nantes api di genggaman untuk apa saja, bukan untuk tahta, tapi untuk menyelamatkan bangsa. Jebat, engkau bukan lagi pejuang. Engkau telah menjadi raja kepada dunia palsu. Ayat di situ Aku adalah lawan dulu kerana kezaliman. Kini aku kuasa dan aku tidak akan tunduk lagi. Berkeras bersilang di langit malam, cepat dan tua bertarung, bukan kerana dendam, tapi kerana perbezaan prinsip. Dunia menyaksikan kebangkitan semangat lama. Okey, puas hati cikgu. Aku tidak datang untuk membunuhmu, sahabatku. Beta hanya mahu keadilan. Tapi beta lupa jalan. Ampunkan aku tua. Dunia ini telah menyesat aku. Lepas ni kita akan tengok penakut. Boleh saja. Betul kan? Nampak? Nampak? Sikit lagi. Mata lagi lain tu kan? Aku balik Ini adalah yang buat tiga konsep tu. Nampak? Nampak? Ya, betul. Sudah apa tak nampak tu. Cikgu kena beri nama baru ke cikgu. Okey, lagi yang slow ke? Okey, baik, seterusnya kita ke slide. Rasa slide yang terakhir kot. Okey, so cikgu dengar elok ya untuk pemarkahan bagi stop motion. Kalau ikut Cik Zaihan tadi, yang pertama untuk video presentation dan jalan cerita. Kejap cikgu dah. Okey, untuk yang pertama untuk video presentation atau jalan cerita ni menyumbang 20 markah. Cikgu buat saya menalih dulu. Jadi pemarkahannya adalah berdasarkan kualiti persembahan video tadi. Storyboard. Jadi bila ada storyboard, perjalanan cerita cikgu itu adalah terkait dan lebih lancar. Okey, video cikgu akan tersusun dengan kemas dan jelas. Okey cikgu, itu untuk video presentation dan jalan cerita. Dan pastikan juga penggunaan audio, muzik dan kesan bunyi yang digunakan tu sesuai cikgu. Dan bila nak edit video tu,
pastikan diedit dengan baik, mengikut peralihan babak, susunan klip dan watak-watak yang ada dalam video cikgu. Okay. Dan yang penting, pastikan video cikgu itu menarik dan mudah difahami oleh mereka yang nonton cikgu. Okey, baik. Untuk yang kedua, videografi dan sinematografi yang juga menyumbang banyak markah, iaitu 20 markah untuk motion. Apa yang cikgu perlu perhatikan, ada beberapa aspek lah. Dari segi satu, sudut kamera. Jadi cikgu kena gunakan tripod. Okay, menyumbang kepada kedua, videografi dan sinematografi. Jadi dipastikan memilih sudut yang sesuai untuk jalan cerita cikgu tu. Sebab kita tahu dia dalam sudut kita ada sudut dekat, okay, sudut kamera ni ada sudut dekat, close up, ada sudut sederhana untuk long shot dan ada sudut jauh untuk long shot cikgu. So pilihlah mana sudut yang sesuai dengan jalan cerita tu. Dan yang kedua, untuk videografi dan sinematografi ni adalah komposisi gambar. Jadi cikgu kena tengok susunan watak, objek dalam skrin tu kelihatan kemas, seimbang dan menarik. Okey, macam saya rasa contoh macam saya sendirilah, yang video saya itu yang saya perlu kemaskan lagi. Sebab kadang-kadang bila ada tiga watak, tiga bergerak, kadang-kadang kita confuse. Siapa sebenarnya yang sedang cakap kan? Okey. Yang ni lah kena betul-betul ambil mana video yang perlu bergerak, mana watak yang perlu bergerak, mana watak yang kurangkan dia punya pergerakan sikit. Ya cikgu? Supaya penonton yang melihat ni tak confuse, keliru. Sebenarnya mana satu watak yang bercakap, mana satu watak yang diam. Terusnya pencahayaan. Okay. Pencahayaan, saya cakap tadi, pastikan gambar cikgu tidak terlalu gelap atau tidak terlalu terang. Okay, yang penting watak dapat dilihat dengan jelas. Dan yang keempat, kestabilan kamera. Kestabilan kamera tadi gunakan tripod supaya gambar cikgu tu tak ada bergegar-gegar, supaya sudut tu tidak lari, masih berada di sudut yang sama. Inilah menyumbang kepada markah 20 tadi. Selain terakhir yang kelima, kreativiti visual yang menyumbang kepada 20 markah juga. Okay, pastikan idea dan teknik visual yang cikgu buat tu kreatif. Macam menarik, perubahan jarak kamera dan gaya rakaman unit. Okey cikgu. Yang ketiga untuk animasi, komposisi ruang dan watak. Okey, yang ni 15 markah. Untuk teknik animasi, ia dinilai terhadap cara objek atau watak tu digerakkan. Animasi stop motion. Sebab tu kan cikgu yang buat stop motion ni kena banyak-banyak tambah sebab cikgu mudah macam tadi tangan, 3 langkah 3 satu saat. Lagi banyak gambar lagi punya watak bergerak. Okey, itu untuk ni animasi. Setiap babak tu terletak dalam keadaan yang teratur, tersusun dan jelas. Okay, pastikan ruang dalam babak tu seimbang dan tidak terlalu kosong atau serik. Okey, dan penonton juga mudah fokus pada bahagian penting dalam babak. Inilah untuk aspek 3. Yang keempat, untuk penataan audio, dialog dan soundtrack. Jadi cikgu boleh masuk dialog, kena masukkan dialog supaya penonton tahu cerita apa sebenarnya yang nak disampaikan. Audio cikgu masukkan apa-apa elemen muzik yang bersesuaian dengan situasi masa hadapan. Cikgu pastikan dialog cikgu tu jelas dan ada intonasi bila watak-watak tu bercakap. Dan cikgu boleh juga gunakan soundtrack yang sesuai lah, untuk ada bunyi-bunyi letupan, bunyi kapal angkasa bergerak, terbang dan sebagainya cikgu. Tetapi cikgu pastikan ketiga-tiga elemen ini, audio, dialog dan soundtrack, sesuai, tidak terlalu banyak, tidak terlalu kurang, sesuai cikgu, supaya ia tidak mengganggu perjalanan video cikgu tadi. Okey cikgu.
murni dan tauladan. Yang ni penting. Cerita pastikan ada nilai-nilai murni dan tauladan yang disikitkan dalam cerita ni. Okey, yang keenam untuk intro, kredit dan BTS. Yang ni menyumbang pada 10 markah. Ada intro. Macam cikgu tengok tadi contoh bawang putih, bawang merah, ada intro dulu. Buka punya kain, kemudian boleh nampak tulisan tajuk hikayat bawang putih, bawang merah. Okay, kemudian di akhir video nanti letakkan kredit sebagai tanda penghargaan kepada mereka dalam pembikinan stop motion ni, dan juga BTS. Sebaik-baiknya cikgu gunakan BTS tu dalam bentuk video. Rasanya itu lebih terbukti berbanding dengan cikgu guna gambar. Okay, so bila cikgu nak mula, contoh cikgu dah mula dapat ni, boleh dah start dah dulu. Ambil gambar, ambil video untuk dimasukkan dalam BTS nanti. Okay cikgu? Okay, dan yang terakhir untuk kesan khas, efek dan wow factor. Okay, untuk kesan khas tadi macam saya cakap, untuk menambahkan lagi lah kesan dramatik atau realistik video stop motion cikgu. Okay, nak tambah elemen asap, cahaya, percikan api, boleh cikgu masukkan. Okay, asalnya menarik, realistik dan menyokong jalan cerita cikgu tu. Tapi ingat, jangan terlalu berlebihan sehingga mengganggu jalan cerita dan penonton untuk melihat jalan cerita cikgu itulah. Untuk efek, iaitu teknik tambahan, cikgu boleh tengok kepada pergerakan kamera atau animasi cikgu tu supaya ia lebih dinamik. Okay, begitu juga dengan penggunaan transisi, slow motion, zoom, overlay, mesti dalam keadaan yang menarik. Dan yang terakhir, menekankan momen penting dalam video. Okay, jadi wow factor dulu, wow factor ni penting lah. Ini ada wow factor dan yang membuat tu terasa kagum atau terkesan. Okay, insyaAllah dapat markah penuh 5. Okay, pasti nampak dan tu menarik perhatian. Cikgu menyumbang idea jalan ceritanya unik dan berbeza daripada kebiasaan, dan jadikan animasi tu lebih berkesan dan diingat oleh penonton lain. Okey cikgu, okay, ini untuk pemarkahan. Baik. Saya ingatkan kerjasama cikgu juga boleh dihasilkan, tapi hanya banyaklah bagi luar murid mengetahui. Sebab kalau lah video play untuk nanti cikgu akan buat akan apa yang buat, apa yang telah di jadi nak masuk suara cikgu pun macam tidak masuk dalam ayat sendiri. Okay, saja dari sini untuk rakan-rakan guru semua di sini boleh join lah pertandingan ni. Kalau kita tengok daripada tahun lepas 2025, antara ketiga-tiga kategori ni peratusan penyertaan dari stop motion lah yang kurang, okay, jika dibandingkan dengan lukisan 2D dan AI. Jadi jom sama-sama kita sertai pertandingan stop motion PSDA ini. Jadi sekian dulu daripada saya dan rakan-rakan sekumpulan. Okay, terima kasih. Kembali kepada Puan Moderator. Dah sombong lah Aziz. Terima kasih Cikgu Eli. Alhamdulillah, begitulah kupasan tuntas dari tim stop motion. Ingat ya, pesanan Cikgu Eli lebih banyak pergerakan, lebih smooth. Macam tu. Itu je lah yang saya ingat. Okey, baiklah, kita seterusnya kita teruskan ke kategori yang ketiga, kategori yang paling ditunggu-tunggu. Okay, zaman sekarang ni kalau tak cakap pasal AI, saya rasa kita dah ketinggalan jauh. Macam mana nak buat video animasi guna AI tapi ada human touch sikit. Baiklah, dengan
Nah, itu saya serahkan skrin ini kepada tim Cikgu Suhaida binti Muhammad daripada SK Macang 2, Cikgu Rohana binti Mah Hussein dari SK Pak Roman dan Cikgu Ismaliha binti Ismail dari SMK Temangai. Silakan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator Sharifah Ruzana daripada PPG. Saya Ismaliha Ismail daripada SMK Temangan dan bersama dua rakan saya, Puan Sahidah SK Macang 2 dan Ustazah Rohana binti Mah Hussein SK Pak Roman. Okey, di sini kita akan membincangkan atau menerangkan sedikit mengenai pertandingan Digital Storytelling Animation bawah kategori kecerdasan buatan AI yang bertemakan dunia masa depan. Okay, kita masuk dulu dalam penceritaan digital AI ni. Yang pertama, daripada peta minda tu menerangkan bagaimana cerita digital berasaskan AI boleh dihasilkan melalui 3 komponen utama di sini untuk melahirkan kreativiti digital murid supaya hasil tu lebih kreatif. Yang pertama, integrasi STEM. Bahagian ini kita tekankan elemen STEM lah dalam penghasilan cerita digital ni. Contohnya hasil pelajar yang banyak menggunakan AI lah, menghasilkan gambar, bagaimana gambar ingin dihasilkan daripada kita ambil prompt lagi guna ChatGPT dan penghasilan gambar boleh juga guna ChatGPT atau Gemini. Kemudian menukarkan gambar kepada video guna aplikasi. Pelbagai asalnya cikgu semua hebat-hebat belakang dah. Kita bagi tahu sedikit lah bahawa sekarang ni zaman AI kan lebih meluas, dekat TikTok ada, dekat banyak lah sudah di-share lah. Okay. Jadi kita boleh gunakan gambar, tukarkan gambar video, gambar kepada video guna aplikasi Flow atau Grok, kemudian menjana jana suara. Juga kita boleh guna aplikasi yang sama. Kita tulis dialog apa yang kita nak, jadi automatik dia boleh jana dengan mengikut aplikasi itu sendiri lah, yang mana dia sediakan free atau yang lebih baik kita gunakan pro. Okay. Untuk tujuannya supaya murid ni bukan hanya pengguna teknologi tetapi pencipta kandungan digital. Okay. Bukan saja, maksudnya kesan yang kita daripada mereka buat penceritaan ni, kita memberi kesan yang dalam STEM juga. Okay, kemudian yang kedua, penguasaan bahasa, skrip dan penceritaan. Jadi dalam di awal Cik Zaihan dah bagi tahu kita menggunakan bahasa Melayu sahaja. Jadi dalam ni kita menekankan kemahiran bahasa, komunikasi dalam membina cerita. Elemen penting penulisan skrip. Okay. Kita nak bina skrip, tulis skrip pun kita boleh gunakan susun bahasa dengan teratur, pembinaan dialog, tidak melanggar etika, penggunaan bahasa yang menarik dan berkesan supaya dia ada jiwa yang dialog yang ingin dilontarkan tu. Okay. Contohnya kita bina watak utama, kita teliti watak-watak yang ingin dihasilkan. Walaupun AI boleh jana melalui ChatGPT, tapi kita gunakan kreativiti ataupun kita menjiwai watak tu, kita ubah suara. Okay? Menghasilkan konflik cerita tersebut, menyampaikan mesej moral dan nilai. Okay, seterusnya yang ketiga, kemahiran abad ke-21. Okay, di sini kita boleh terapkan abad ke-21, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Okay, ini merujuk kepada kemahiran penting yang perlu dikuasai oleh murid dalam pendidikan moden sekarang ni. Pemikiran kritis, bagaimana menggunakan AI untuk menghasilkan visual yang sesuai, sesuai dengan tema yang kita hendak. Bagaimana menyusun cerita
supaya cerita tu lebih menarik. Okay, itu kreativiti lah, kreativiti belajar, kreativiti dan inovasi. Itu perlu daripada manusia lah, bukannya AI. Kita kena ubah sesuai. Okay, jadi murid bebas mencipta dunia imajinasi sesuai dengan tema dunia masa depan dia. Mungkin pelajar tu boleh bandar dia, dia punya imajinasi, bandar dia, kampung dia sekarang ni lebih zaman 2020 tu lebih masa depan yang lebih teknologi, tinggi teknologi dan sebagainya. Okay? Cikgu-cikgu lebih kreatif lagi lah. Okay? Menggabungkan teknologi dengan idea yang kreatif. Okay, gabungan ketiga-tiga elemen ni akan menghasilkan murid yang kreatif, inovatif dan mampu menghasilkan cerita digital yang berkualiti. Okay? Okay, anatomi penceritaan digital AI ni menerangkan komponen utama dalam menghasilkan sebuah cerita digital menggunakan bantuan AI. Jadi yang ni kita tunjuk rangka kerja daripada bawah sampai ke lapisan yang keempat tu. Yang utama sekali dalam penceritaan digital ni teras, iaitu kekuatan cerita tu. Idea dan naratif merujuk kepada idea cerita. Walaupun kita lihat dunia masa depan tu lebih umum, okay? Lebih buka luas, jadi kita lagi peluang untuk pelajar membina kreativiti dia. Jalan cerita, cari watak dan konflik yang mereka ingin ya. Okay? Seterusnya kita tengok kepada lapisan yang kedua, skrip. Skrip ni merangkumi narasi atau penceritaan dia, dialog antara watak tersebut. Okay? Nak bina dialog walaupun kita boleh generate melalui ChatGPT, tapi untuk lebih menarik tu kita boleh ubah ataupun bukalah supaya dia lebih kreatif, dan maksudnya jiwa dan watak tu memberi impak, okay? Impak orang yang kita juri yang melihat tu, okay? Supaya dia susunan cerita pun dipahami, okay? Dan susun babak secara terbaik lah. Okay, lapisan yang kedua, visual AI. Okay, apabila kita dah dapat watak-watak yang kita ingini, okay, setiap babak watak ataupun kita boleh mencari idea, okay, mencari idea, image dan animasi yang bagaimana yang kita boleh hasilkan. Okay, kita boleh hasilkan di ChatGPT juga boleh hasilkan image, okay. Di Gemini pun boleh kita hasilkan image yang mengikut prompt yang kita tetapkan lah. Kalau nak lebih yang menarik, kita detailkan lagi prompt yang diperlukan, okay. Kemudian ilustrasi digital, animasi, daripada gambar kita createkan jadi animasi, menghasilkan video pendek. Jadi kalau Gemini Pro rasanya ada untuk video, perjalanan video, guna Grok. Kalau Grok boleh dalam 20 video sehari. Tak? Okay, kalau melalui Flow tu dia bagi kredit lah. Kredit untuk satu video 20 kredit akan ditolak. Okay? Untuk lebih hasil yang terbaik, boleh guru-guru boleh guna Pro. Cadangan lah kalau boleh kita gunakan, guna tolong bantu pelajar, mana-mana yang boleh kita bantu. Okay, lapisan yang ketiga, bila dah kita siap jana video, kita juga boleh libatkan elemen sintesis suara dan bunyi lah. Okay, suara dan bunyi. Suara narator atau suara watak tu, dialog watak tersebut, kita boleh masukkan kesan bunyi dan muzik untuk muzik latar juga boleh kita masukkan, okay? Boleh dihasilkan. Okay, seterusnya bila kita dah siap semua dah video sudah di-generate,
Okay, kita boleh ajar pelajar untuk download dan simpan sebelum kita sunting ataupun potongan video akhir boleh menggunakan sama ada CapCut ataupun Canva seperti yang kumpulan sebelum-sebelum ni pun ada menerangkan mengenai edit video tersebut. Kita susun babak video mengikut urutan yang betul, menambah teks atau sari kata. Seterusnya yang ketiga, selaraskan supaya video tu nampakkan lebih menarik lah, dan hasilkan video akhir. Video akhir tu dalam bentuk MP4 ataupun MOV, dengan resolusi 1080 paling minimal lah, boleh 4K dan sebagainya. Peranan manusia dengan AI, antara manusia dan AI ni, tugas pelajar sebagai manusia atau pengarah utama cerita tersebut mencipta idea. Bila kita tengok tema yang dunia masa depan, dapat mencipta, kita lebih spesifikkan lagi, cipta idea, cerita jalan cerita asal, membuat keputusan etika dan moral. Jalan cerita tu tidaklah melanggar etika dan ada nilai-nilai murni. Menentukan emosi. Emosi ni daripada manusia lah, sebab AI tak ada emosi lah. Dan mesej karya yang kita ingin sampaikan. Menyusun papan cerita storyboard. Tugas AI, apabila awak dah ada cerita yang menarik yang ingin kita sampaikan, jana image watak tersebut, dengan latar belakang dia. Selesai video animasi, kita sintesis suara atau voice over, membantu menyusun struktur penulisan skrip dan mempercepatkan proses suntingan. Jadi idea dan kreativiti mutlak milik anda. Aliran kerja untuk menghasilkan video AI ni, fasa yang pertama fasa praproduksi lah, iaitu kita sebagai manusia atau pelajar dengan bantuan guru. Kalau yang dah biasa terlibat dengan ataupun pernah memasuki pertandingan untuk AI ni, dia ada masalah lah. Jadi kalau yang baru ingin sertai, rasanya dia tidaklah sepayah mana lah. Yang bila ada idea, skrip, kita akan cetuskan skrip dan bina storyboard. Luangkan 50% masa anda di fasa storyboard. Storyboard yang kuat sama dengan video yang hebat. Fasa yang kedua, produksi AI tambah manusia. Jadi kita jana visual AI tadi. Kemudian dapatlah kita bina animasi. Jadi untuk flow atau grok yang saya beritahu apps tadi, kita rangka cari susun aktor supaya kredit ataupun video yang ingin dihasilkan tu betul-betul boleh diguna pakai, supaya kita tak rugi kredit untuk penghasilan video yang lebih baik. Dan fasa yang ketiga, pasca produksi manusia dan AI, hasil kita dapat animasi, kesunting video dan dapat menghasilkan video akhir. Seterusnya kita lihat pada etika penggunaan AI. Nyatakan penggunaan AI, maksudnya ketulusan perlu wajib, jujur dan telus karya kita tu. Gunakan sumber yang sah, patuhi hak cipta aplikasi. Menggunakan aplikasi bahan yang dibenarkan. Bila yang ada free, kita boleh guna yang free. Kemudian kalau yang berbayar, hormati hak cipta, gambar, video atau muzik. Ada logo yang tidak dibenarkan, kita tidak boleh gunakan. Menggunakan sumber yang sah dan berlesen.
Kemudian jaga plagiat, jangan salin karya orang lain secara membabi buta. Jadi prinsip yang perlu maksudnya kita tidak boleh menirulah cerita atau skrip idea orang lain tanpa pengubah kesesuaian. Bulat-bulat kita cetak rompak. Lagu muzik pun copyright. Kita kena titik beratkan benda tu. Dan hormati privasi, tiada data peribadi sensitif. Tidak memasukkan maklumat peribadi ke dalam AI. Maklumat peribadi kita sendiri, tidak boleh menggunakan gambar artis atau individu yang kita kenali. Kita guna gambar mereka dan kita jana buat video ikut kemahuan kita, itu tak boleh. Tidak berkongsi data sensitif seperti nombor telefon, alamat atau maklumat individu lain. Jadi jika kita melanggar etika ini, jadi hasil kerja akan dibatalkan serta-merta. Ini yang perlu kita patuhi. Tetapan projek, format dan syarat, durasi masa. Masa ikut tempoh, masa yang telah ditetapkan selama 4 minit. Lebih 1 saat pun dia penyertaan kita akan di-eject lah. Bahasa kita tetapkan guna bahasa Melayu sahaja. Tema dunia masa hadapan dan ekspor akhir tu pastikan format yang di landscape paparan 16:9 samalah dengan kedua-dua video animasi tadi. Size file, format MP4 MOV, resolusi 1080 ataupun Full HD. Semak format 2 kali sebelum submit. Suntingan. Untuk kriteria pemakaran tu kita sama saja dengan yang 2 grup tadi. Suntingan lakukan yang mana perlu kita lakukan dan yang mana perlu kita elakkan. Kesalahan lazim perlu elakkan cerita keliru. Cerita keliru yang tidak jelas arah tuju. Kita faham dulu tema. Kalau yang tahun lepas lebih detail sikit lah. Saya sendiri pun pada permulaannya pun salah tajuk dan akhir-akhir nak hantar tu baru ubah cerita. Cerita keliru dan tidak jelas arah tuju, terlalu bergantung kepada AI. Semua daripada awal kita gunakan ChatGPT, lebih kurang sama. Saya rasa kalau semua bergantung pada tu. Yang ni tajuk tu, yang ni pun keluar tajuk yang sama. Jadi kalau kita tak ubah, tiada hilang sentuhan manusia lah. Audio tidak seimbang, muzik latar tenggelamkan suara. Audio yang awak gunakan tu lebih tinggi frekuensi dia daripada muzik. Audio tidak seimbang, muzik latar tu lebih tinggi pada suara. Voice over. Skrin penuh dengan teks tebal, mengganggu paparan cerita lah. Tempoh video juga melanggar syarat seperti yang telah diberitahu tadi. Lebih daripada 4 minit. 4 minit tu termasuklah BTS dengan kredit. Tip hasil berkualiti, lakukan skrip yang ringkas, padat tetapi kuat emosinya. Bila juri lihat cerita kita tu kata ada lekat dalam nada dia. Storyboard dirancang dengan sangat jelas, visual dan gaya seni yang konsisten. Audio dan muzik disunting seimbang dan semakan ejaan sifat rala. Yang ni kena perhatikanlah satu persatu sebelum kita submit, hantar.
Okey, untuk senarai semak prabahantaran, durasi masa ditepati, penggunaan AI, awak bagi tahu ini maksudnya jelas pertandingan ini kecerdasan buatan supaya kita tak salah kategori. Tiada kesalahan ejaan pada skrin, vocal dan audio latar jelas didengari, format file dan saiz betul, sedia untuk dimuat naik. Okey. Jadi bila awak semak semua sudah selesai, tu tarikh sedia hantar sebelum ataupun pada 24 April. Okey, kesimpulannya teknologi membantu kreativiti memimpin. Kecerdasan buatan adalah enjin yang mempercepatkan karya anda, tetapi imajinasi, etika dan jiwa anda adalah steering yang menentukan hala tujunya. Okey, itu sahajalah. Jadi kita akan tunjuk contoh video video Johan Negeri SK Macang 2 dalam kecerdasan buatan. Suara. Dan juga daripada PKM akan sampaikan tentang SPKPM memang itu dia patah dah. Jadi dia sudah hapuskan berhenti terminit lah. Kita ingat selamat dah. Buku-bukunya makin terbelit. Jadi untuk menghilangkan masa terbelit tu kita hantar supaya ikuti bahagian tu. Maknanya dia akan terangkan sebentar lagi lah. Tu slot dia lepas. Jadi ada slot-slot yang perlu saya sampaikan. Saya akan mulakan dengan PPPP tahun 2026 ni. Baik, untuk yang pertama sekali, okey, PPP ni saya tak nak terlalu banyak lah. Jadi yang pertama sekalinya ialah Borasko, seperti yang ada di tangan rakan-rakan semua tu. Borasko untuk tahun ini adalah seperti berikutlah. Seperti berikut, iaitu kita ada bahagian profesionalisme I1, nilai profesional. Nilai profesional ni amalan profesional 5 markah, 5 poin. Amalan profesional ni that means kena profesional. Okey, contoh profesionalnya beginilah. Kita yang pertama sekali sikap kan. Sikap kita profesional ni maknanya kita kena usaha ya. Setengah. Okey, itu saja untuk kecerdasan buatan AI. Sebarang soalan boleh diajukan pada chat atau boleh di chat ataupun akan diuraikan oleh Cik Zaihan. Kita serah kepada puan moderator kita, Sharifah Nuzana. Sekian, terima kasih. Terima kasih penerangan yang begitu panjang dan juga jelas daripada tim AI. Terima kasih juga kepada semua panel kita pada hari ini. Saya rasa memang banyak ilmu yang masuk pagi ni. Rasa semua dah catat kan? Untuk melengkapkan taklimat kita pada hari ini, taklimat dan juga bengkel siri 1 ya. Pada hari ini saya serahkan kembali sesi ini kepada Encik Zaihan untuk sebarang rumusan atau sebarang sesi soal jawab yang ringkas. Silakan Encik Zaihan. Jadi tahun ni mulai pada sekarang lah. Kalau amalan profesional ni tak boleh buat, tak boleh bagi 5 lah.
Okey, terima kasih Puan Moderator. Okey, alright. Tadi saya terbaca ada satu soalan tu, dia tanya boleh tak dimelayukan apa pertandingan ni. Maksud soalan tu dimelayukan pertandingan ni adalah tajuk tu Digital Storytelling Animation. Sebenarnya Digital Storytelling Animation ni dia apabila dilancarkan oleh BSTP, memang dia datang dengan tajuk gitu dah. Kita tak boleh tukar. Dia memang Digital Storytelling Animation. Itu tajuk dia. Memang pada mula-mula awal-awal tahun 2022, 2023 seingat saya masa tu, apabila surat DSTA ni sampai ke sekolah, banyak dan ramai pentadbir sekolah dia tersilap dan dia endorse surat tu kepada Ketua Panitia Bahasa Inggeris. Sebab di situ ada perkataan bahasa Inggeris kan. Tapi apabila masuk tahun-tahun berikutnya dan mereka sudah kena pasti tahu dah DSTA ni sebenarnya adalah salah satu daripada bagaimana mencipta video menggunakan animasi. Barulah banyak dah sekolah sudah faham. Bila sampai surat Digital Storytelling Animation tu maknanya dia bukan orang bahasa lah, dia sebenarnya bau digital. Sehingga tahun 2025 tahun lepas dia masih mengekalkan Digital Storytelling Animation, cuma ada penambahan dari segi kategori-kategori. 2024 belum masuk lagi AI. 2023 tu tak ada, 2024 25 baru masuk kategori AI. Dan 2026 ni pun dijangkakan akan adalah kategori AI. Jadi kalau ada sebarang kemusykilan ataupun ada yang kurang jelas, ada yang nak bertanya, boleh tanya. Ni adalah ruang untuk bersoal jawab. Kalau mana yang boleh saya jawab. Mana yang perlu rakan-rakan guru jawab, kita minta bantuan mereka. Untuk makluman cikgu-cikgu, rakan-rakan semua dan juga adik-adik kalau ada dalam ni, untuk stop motion tu kan, tadi cikgu Ellie tadi dia beri penerangan stop motion tadi. Untuk pengetahuan, semua ketiga-tiga cikgu yang berada dalam stop motion ni adalah pakar-pakar dah sebenarnya. Dia ada cikgu Nur Liana ni, dia adalah Johan stop motion peringkat negeri Kelantan tahun lepas. Kemudian cikgu Zuraida naib Johan stop motion tahun lepas. Kemudian kita ada cikgu Fang. Cikgu Fang ni baru menjadi Johan stop motion untuk pertandingan gandam gampla bulan 12 hari tu, tempat ketiga kebangsaan. Jadi ketiga-tiga guru yang hadir kita bawa ni adalah mereka yang memang mahir dalam stop motion. Sebab tu saya rasa kalau ada soalan ke ada nak tanya ke, boleh. Okey, rubrik itu nanti kita akan share. Saya akan cuba kongsikan dia macam ni. Untuk Digital Storytelling Animation Kelantan Digital Edu Challenges ni, saya gunakan Facebook USTP PP Demacang ni sebagai antara Facebook rasmi dia lah. Senang saya nak share kat situ. Jadi kalau mana-mana cikgu yang tak follow dulu Facebook USTP. Dan untuk rakaman hari ni, rakaman taklimat ni saya akan masukkan ke dalam YouTube STP PPD Macang. Sebab kalau biasa dalam SSTP pun kita akan share jugalah supaya dapat cikgu-cikgu dapat mana-mana yang tertinggal hari ni tu boleh tengok. Okey, satu lagi untuk saya berkongsi, kita cadang akan adakan satu bengkel lah, ketiga bengkel untuk lukisan animasi stop motion dan AI ni selepas hari raya. Tetapi bila saya tengok pada tarikh itu, pilihan tarikh yang paling relevan mungkin saya cuba buat pada 12 hari bulan 4. Itu pun atas persetujuan rakan-rakan cikgu ni lah. Cikgu-cikgu saya ni kalau dia on, kita akan buat 12 hari bulan 4
bengkel sekali lagi. Tetapi kali ni bengkel ni dia tak boleh start daripada intro dah lah. Sebabnya kita dah start dah hari ni intro. Jadi bengkel ni kita akan dah pergi ke peringkat seterusnya. Mungkin peringkat macam mana nak, kalau yang stop motion tu mungkin hasil rakam kamera kita tu dah ready dah. Kita dah start snap picture dah. Manakala bagi lukisan animasi ni kita dah start melukis dah watak-watak utama untuk kita buat sahaja animasinya. Manakala bagi AI mungkin dah ready jalan cerita, mungkin dah ready watak-watak untuk kita generate prompt sahaja untuk dijadikan video. Jadi saya cadangkan pada 12 hari bulan 4, mungkin kita akan buat bengkel tu pukul selepas waktu sekolah lah, mungkin pukul 1 ke atas. Okey, seterusnya soalan yang saya baca tadi, yang lain tu, soalan lain tu saya rasa Puan Nana tadi dah jawab. Okey, untuk aplikasi AI ni, aplikasi AI yang kita guna yang free, saya cakap yang free lah. Kalau yang free, kita boleh guna Gemini, kita boleh guna Flow, kita boleh guna lagi guna, kalau nak buat prompt tu guna ChatGPT je yang percuma. Jadi sekarang ni sebenarnya banyak dah sumber-sumber yang percuma untuk kita generate. Cuma terpulang pada bentuk macam mana yang kita nak. Jadi kalau nak guna yang berbayar pun tak ada masalah. Macam kalau saya sendiri saya ada satu akaun Gemini Pro. Ada soalan cikgu? Kalau ada soalan boleh tanya. Cikgu, buku tu ni ada dengan cikgu. Tak agak lain. Saya bagi sikit. Okey, jadi saya rasa kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan Flow dia dapat 100 kredit Jahcare. Flow tu dia dapat 100 sahaja kredit untuk 1 bulan kalau kita ada satu akaun. Jadi cara dia untuk mendapatkan banyak kredit, kita buat banyak akaun. Mudah saja. Contoh saya buka akaun Google ni, saya buka 5 akaun Google. Jadi saya akan dapat Flow 100 akaun kredit percuma sebulan untuk satu akaun. Jadi kalau ada 5 akaun saya akan dapat 500. Puas dah. Baru ni beli dah, tak makan dah baru ni. Lepas tu buat dah baru ni sekali. Ya. Dia nak repuh pula. Dia nak buat. Tak ada kawan. Tak ada kawan. Okey, seterusnya tu kalau kita nak dapat kalau menggunakan Flow lah. Flow 50 kredit sehari. Okey, cikgu Syahadah kata Flow 50 kredit. Okey. Kalau yang saya punya Flow tu saya dapat 100 kredit sebulan untuk akaun percuma. Kalau akaun Pro saya dapat 1000 kredit sebulan. Saya ada 2 akaun Pro, tetapi Pro tu pun bukan saya bayar lagi sebenarnya. Saya ambil akaun Pro setahun. Akaun Pro setahun ni saya dapat apabila Gemini dia kalau saya salah sebut tu tak apalah, cikgu abaikan. Apabila saya dapat semasa Gemini ni dia offer untuk akaun Student 4 Pro. Jadi saya dapatkan akaun Student 4 Pro tu dengan bayaran 980 setahun, tetapi dia tak bayar terus, dia akan cukup setahun baru bayar. Jadi saya register tu saya dapat Pro kat situ.
selama setahun, bermula bulan 12 hari itu sehingga bulan 12 tahun ni baru cukup setahun. Jadi saya dapat percuma lah. Setiap bulan saya akan dikreditkan kepada account flow saya 1000 kredit sebulan. Jadi dia untuk AI ni kita kena, kalau Kelantan kata kita kena culah untuk dapat hak free-free. Kalau kita nak guna yang berbayar pun tak ada masalah. Kalau cikgu nak guna yang berbayar lagi bagus. Tapi kalau kita boleh dapatkan yang percuma, dapatkan yang percuma. Contoh macam akaun Google percuma kita dapat Gemini kita satu hari 3 video untuk satu akaun. Kalau kita ada 3, 4, 5 akaun mungkin kita dapat generate lebih banyak video satu hari. Jadi pelbagai kaedah yang boleh kita dapatkan secara percuma. Dan saya rasa Grok akaun Grok pun boleh guna. Grok free je. 20 kali generate sehari kalau kita guna Grok. Walaupun dia hanya 6 saat, tetapi saya rasa 6 saat tu bila kita editkan di CapCut, kita boleh jadikan dia jadi 8 hingga 10 saat. Sebab Grok ni dia percuma 20 generate sehari. Saya rasa tak ada masalah. Kalau 20 ni banyak sebenarnya. Dah boleh siap dah satu episod cerita untuk satu kali generate. Esok kita generate 20 pula, lusa kita generate 20. 5 hari hampir siap dah cerita kita. Dan saya rasa dalam banyak-banyak AI, Grok ni antara yang senang digunakan. Cuma kita kena pandailah sebab syarat pertandingan nak dalam 16:9. Kadang-kadang Grok ni dia generate dalam keadaan 9:16. Tetapi bergantung pada kita. Okey, adakah setiap sekolah wajib hantar penyertaan? Terpulang cikgu. Kalau nak hantar boleh, tak hantar boleh. Saya dah tulis kat situ setiap penyertaan akan dapat PAJSK peringkat negeri Kelantan. Sijil penyertaan PAJSK peringkat negeri Kelantan. Jadi kalau ada ruang di sudut cikgu, masa ada, hantar. Kalau cikgu rasa tak sempat, mungkin postpone, relax dulu. Sebab kita ada 3 kategori, ada stop motion, ada lukisan animasi, ada AI. Jadi murid kita boleh pilih nak yang mana. Kalau dia nak menggunakan, dia tak reti nak guna AI, buatlah stop motion. Sebab dia hanya menggunakan rakaman gambar. Kalau dia suka melukis, gunalah lukisan animasi. Tapi kalau dia pandai mencipta prompt dan sebagainya, gunalah AI. Okey, ada soalan-soalan lain yang boleh saya jawab. Okey, untuk pengetahuan semua, tahun lepas pertandingan PPPDM bawah PSTP, DSTA memang antara pertandingan selain daripada Minecraft, DSTA ni antara pertandingan yang menjadi anchor lah. Banyak sekolah yang menyertai. Dan negeri Kelantan sendiri bukan saja Minecraft memang kita top lah. Negeri Kelantan paling banyak penyertaan. Digital storytelling animation pun memang banyak penyertaan, terutama dalam kategori AI. Kategori AI tahun lepas memang banyak lah. Boleh katakan itulah antara kategori yang paling digemari oleh peserta-peserta. Diikuti dengan stop motion dan diikuti seterusnya dengan lukisan animasi. Lukisan animasi ni dia dah lama dah sebenarnya. Sebelum ni pun johan-johan peringkat kebangsaan pun yang hadir di lukisan animasi ni pun hebat-hebat. Tetapi mungkin pelajar-pelajar kita dia kemahiran melukis menggunakan iPad. Itu saja yang macam Cikgu Safa bagi tahu tadi, kekangan itu yang membuatkan pertandingan itu kurang disertai. Tetapi dia ada alternatif lain sebenarnya. Dan waktu penjurian di STA untuk lukisan animasi tahun lepas, banyak juga yang menimbulkan isu apabila lukisan yang dibuat tu dia berbentuk ciri-ciri macam lukisan Jepun. Muka watak tu lukisan Jepun. Jadi pihak juri dia kena pasti kalau betul benda tu memang original dilukis oleh pelajar, muka macam tu memang kita boleh terima lah. Tetapi kalau dia tu plagiat lukisan lain, dia hanya generate
jadikan lukisan tu kepada pergerakan, itu memang juri tak terima lah. Sebab dia dah copyright lah tu. Kalau boleh kita buat animasi kita sendiri, kita cipta watak kita sendiri. Itu untuk lukisan animasi. Untuk stop motion pun sama, lebih kurang lah macam Cikgu Eli bagi tahu tadi, ada 4. Boleh gunakan potong kertas, boleh gunakan gambar, boleh gunakan plasticine dan sebagainya. Jadi banyak ruang lah cikgu dah. Kalau saya rasa dia banyak ruang ni, banyak ruang untuk pelajar-pelajar kita dapat sijil, dan banyak ruang kalau kita beri peluang kepada murid-murid kita untuk join tandingan ni. Jadi ada apa-apa soalan sebelum saya nak serahkan semula kepada puan moderator kita. Kita dah pukul 1.50. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa untuk taklimat hari ini kita dah merangkumi ketiga-tiga kategori untuk digital storytelling animation, dan kalau ada ruang, tak ada masalah apa-apa, insya-Allah pada 12 hari bulan 4 saya akan keluarkan satu siaran lain yang kita akan buat bengkel macam ni juga bagi mereka yang berminat. Untuk semua kategori itu, AI, stop motion dan lukisan animasi, kita akan buat di sini. Macam ni juga pada 14 secara dalam talian. Okey, jadi saya rasa itu saja dari saya. Saya harap bolehlah cikgu-cikgu beri peluang kepada murid-murid kita untuk join. Okey, saya pulangkan semula pada moderator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan itu berakhirlah taklimat kita pada hari ini. Saya harap selepas ni Kelantan bakal melahirkan Walt Disney atau Ejen Ali atau seterusnya melalui DSTA 2026. Ingat ya, menang tu bonus, kreativiti tu tanpa batasan. Baiklah, jumpa anda di peringkat penilaian nanti. Saya Sharifah Ruzana binti Said Kasim. Mohon maaf jika ada tersilap kata. Akhir sekali, Cadet 2026 Kelantan Peneraja Digital. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil gambar satu. Okey, jadi bahagian ini